Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ikhwan Azizi bin Abdullah dari BM3. Hari ini saya akan membentangkan tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Jadi, tugasan ini tugasan dari subjek Pengantar Pengajian Pendidikan bagi kod subjek JPPP 1092. Baik, sebelum kita masuk kepada aspirasi, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM). Jadi, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah merangka Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 hingga 2025 dengan tujuan menyediakan sistem pendidikan terbaik untuk semua pelajar. Penyediaan pelan ini mengambil kira pelbagai input termasuklah hasil kajian tempatan dan antarabangsa, pandangan pakar pendidikan, guru, ibu bapa, pelajar serta rakyat di seluruh negara. Pelan ini bertujuan memenuhi aspirasi negara dalam membekalkan generasi muda dengan persediaan yang mencukupi untuk menghadapi cabaran abad ke-21 seiring dengan harapan yang semakin tinggi daripada ibu bapa dan masyarakat terhadap sistem pendidikan negara. PPPM turut menilai pencapaian semasa sistem pendidikan negara dengan mempertimbangkan kejayaan terdahulu dan membuat perbandingan dengan penanda aras antarabangsa. Baik, berikut adalah usaha pelaksanaan PPM. Yang pertama, 3 gelombang PPM. Yang kedua, 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Yang ketiga, 6 aspirasi murid. Dan yang keempat, 11 anjakan. 3 gelombang PPM. Gelombang yang pertama, 2013 hingga 2015. Menyusun semula sistem dengan memberi bimbingan kepada guru serta memberi perhatian kepada kemahiran utama. Memperkuatkan keupayaan pengurusan di peringkat negeri dan daerah. Menurunkan jumlah sekolah dalam kategori band 6 dan band 7 kepada kosong. Mengurangkan jurang antara kawasan bandar dan luar bandar sebanyak 25%. Meningkatkan kadar kehadiran murid kepada 95%. Seterusnya, gelombang yang kedua, 2016 hingga 2020. Kementerian memperkenalkan perubahan dalam struktur pendidikan negara dengan mempercepatkan proses transformasi. Memperkenalkan KSSR dan KSSM yang telah disemak semula untuk menangani isu berkaitan pengaturan kemahiran dan nilai agar sejajar dengan perkembangan ekonomi global masa kini. Gelombang yang terakhir iaitu gelombang yang ketiga, 2021 hingga 2025. Gelombang ini merupakan fasa terakhir dalam pelaksanaan PPPM. Sebilangan besar sekolah kini bersedia untuk melaksanakan pengurusan berasaskan sekolah dengan lebih berkesan. Pada awal fasa ini, setiap sekolah perlu menunjukkan prestasi yang melebihi standard minimum. Kementerian turut memberikan sokongan kepada sekolah dengan menumpukan usaha pada peningkatan budaya kepimpinan dan keberkesanan operasi. Okey, aspirasi sistem pendidikan negara. Apa itu aspirasi? Aspirasi merujuk kepada keinginan dan hasrat yang kuat untuk mencapai sesuatu perkara. Kamus Dewan edisi baru 2003. Aspirasi dalam sistem pendidikan pula membawa maksud matlamat yang ingin dicapai oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk melaksanakan perubahan menyeluruh terhadap sistem pendidikan sedia ada. Perubahan ini bertujuan meningkatkan prestasi semua pelajar agar mereka berupaya memiliki dan menguasai kemahiran penting yang diperlukan dalam era abad ke-21. Selaras dengan aspirasi yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Aspirasi sistem pendidikan negara yang berada di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) terbahagi kepada 5, iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Akses. Semua kanak-kanak yang merupakan warga negara Malaysia
berhak mendapat peluang pendidikan yang sama rata untuk membantu mereka mencapai potensi diri sepenuhnya. Kementerian bertekad memastikan tahap akses kepada pendidikan yang menyeluruh kepada kanak-kanak, bermula dari prasekolah sehingga menengah atas, dapat dicapai sepenuhnya menjelang tahun 2020. Seterusnya, kualiti. Setiap kanak-kanak diberi peluang mendapatkan pendidikan berkualiti berdasarkan keunikan sistem Malaysia yang bertaraf pendidikan antarabangsa. Aspirasi utama adalah menempatkan Malaysia dalam kelompok 1/3 terbaik penilaian TIMSS dan PISA yang menguji bacaan, matematik dan sains dalam 15 tahun. Penilaian tambahan selaras dengan konteks Malaysia akan dimasukkan apabila diterima di peringkat global. Seterusnya, yang ketiga, equity. Sistem pendidikan berprestasi tinggi memastikan setiap kanak-kanak menerima pendidikan terbaik tanpa mengira lokasi, jantina atau latar belakang sosial ekonomi. Kementerian berusaha mengurangkan jurang pencapaian antara pelajar bandar dan luar bandar, perbezaan sosioekonomi serta pencapaian berdasarkan gender hingga 50% menjelang tahun 2020. Seterusnya, yang keempat, perpaduan. Pelajar berusia 7 hingga 17 tahun menghabiskan lebih daripada 1/4 masa mereka di sekolah. Melalui interaksi dengan rakan-rakan dari pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik, pelajar belajar menghargai, menerima dan memahami perbezaan. Situasi ini membentuk perkongsian pengalaman dan harapan untuk masa hadapan negara. Kementerian bertekad membangunkan sistem pendidikan yang menyediakan ruang bagi pelajar berkongsi pengalaman dan aspirasi sekaligus memperkukuh asas perpaduan rakyat Malaysia. Dan yang terakhir, kecekapan. Sistem pendidikan Malaysia menerima peruntukan yang besar, namun pencapaian murid masih belum selari dengan jumlah sumber yang telah disediakan. Walaupun kerajaan akan mengekalkan tahap pelaburan yang ada, Kementerian berusaha untuk mengoptimalkan pencapaian murid berdasarkan peruntukan sedia ada. Baik, seterusnya beralih kepada 6 aspirasi murid. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dalam terus mendukung hasrat falsafah pendidikan kebangsaan untuk pendidikan seimbang sebagai asas aspirasi setiap murid. Pelan ini juga merujuk sistem pendidikan berprestasi tinggi lain untuk membina perincian bagi kemahiran khusus dan atribut yang boleh diterapkan kepada murid bagi membolehkan mereka menerajui pembangunan ekonomi dan dunia global pada masa hadapan. Aspirasi murid terbahagi kepada 6. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, kemahiran berfikir. Yang ketiga, kemahiran memimpin. Yang keempat, kemahiran dui bahasa. Yang kelima, etika dan kerohanian. Dan yang terakhir, identiti nasional. Baik, yang pertama, pengetahuan. Kanak-kanak perlu menguasai literasi, numerasi serta mata pelajaran teras seperti matematik dan sains. Mereka juga perlu didedahkan kepada pengetahuan umum tentang sejarah, geografi dan manusia di peringkat tempatan dan global, serta digalakkan mengembangkan bakat mereka dalam seni, muzik dan sukan. Yang kedua, kemahiran berfikir. Murid diajar cara memperoleh pengetahuan sepanjang hayat dengan menerapkan rasa ingin tahu dan amalan pembelajaran berterusan. Ini membantu mereka mengaitkan pelbagai disiplin ilmu dan mencipta idea baharu. Selain itu, murid perlu menguasai kemahiran kognitif seperti penaklukan, pemikiran kreatif dan inovasi. Seterusnya, yang ketiga, kemahiran memimpin. Kemahiran memimpin melibatkan keupayaan bekerjasama secara efektif, penerapan nilai kepimpinan serta aspek seperti keusahawanan, ketahanan, kecerdasan emosi dan komunikasi berkesan. Yang keempat, kemahiran dui bahasa. Setiap murid perlu menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan perpaduan, serta bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi global. Selepas tamat persekolahan, murid diharapkan mampu menggunakan kedua-dua bahasa ini
dalam suasana kerja. Seterusnya yang kelima, etika dan kerohanian. Sistem pendidikan berperanan memupuk nilai etika dan kerohanian dalam diri murid untuk menghadapi cabaran pada masa depan. Ini bertujuan membantu mereka menyelesaikan konflik secara harmoni, membuat keputusan bijak, berpegang kepada prinsip dan berani bertindak dengan betul. Dan yang terakhir, identiti nasional. Identiti nasional yang kukuh dibentuk melalui penghayatan rukun negara, semangat patriotisme dan keterangkuman. Murid perlu berbangga sebagai rakyat Malaysia serta belajar menerima dan menghargai kepelbagaian. Baik, seterusnya beralih kepada 11 anjakan PPPM. Bagi merealisasikan aspirasi yang diinginkan, PPPM telah menetapkan 11 transformasi. Setiap transformasi ini perlu memberikan kesan kepada sekurang-kurangnya 1 daripada 5 keberhasilan sistem. Jadi, anjakan yang pertama, menyediakan akses yang adil pada pendidikan berkualiti bertaraf global. Yang kedua, memastikan setiap pelajar menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris serta menggalakkan pembelajaran bahasa tambahan. Anjakan yang ketiga, membentuk masyarakat yang menghargai dan mengamalkan nilai-nilai murni. Anjakan yang keempat, menjadikan profesion perguruan sebagai pilihan utama dan profesion unggul. Seterusnya, anjakan yang kelima, menjamin setiap sekolah dipimpin oleh kepimpinan berprestasi tinggi. Anjakan yang keenam, memperkasakan JPN, PPD dan sekolah dalam menyediakan penyelesaian khusus berdasarkan keperluan. Anjakan yang ketujuh, mengoptimalkan penggunaan TMK untuk meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Anjakan yang ke-8, mengubah keupayaan kementerian dalam penyampaian dan pelaksanaan tugas. Anjakan yang ke-9, meningkatkan kerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara menyeluruh. Seterusnya, anjakan yang ke-10, memastikan keberhasilan murid dimaksimumkan bagi setiap peruntukan kewangan. Dan yang terakhir, anjakan 11, mempertingkatkan ketulusan untuk menjamin kebertanggungjawaban awam secara langsung. Seterusnya beralih pula kepada implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Jadi yang pertama, pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu merancang dan melaksanakan pengajaran secara efektif untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. Profesionalisme guru dilihat melalui keupayaan meningkatkan kualiti pengajaran, mengatur pembelajaran dan mencipta suasana positif di bilik darjah. Guru perlu bijak merancang, membimbing, mendorong dan menilai demi membangunkan potensi murid serta membentuk pemikiran, nilai dan tingkah laku mereka secara berterusan. Yang kedua, pembangunan profesionalisme. Guru perlu sentiasa memperbarui ilmu, meningkatkan kemahiran dan meroka kaedah pengajaran kreatif serta inovatif. Keluasan pedagogi penting bagi memenuhi keperluan pembelajaran abad ke-21 dan menggalakkan pelajar menghasilkan idea baru serta menyelesaikan masalah. Guru perlu bekerjasama, berkongsi amalan terbaik dan bersikap terbuka kepada pembaharuan untuk memastikan peningkatan profesional secara berterusan. Yang ketiga, kemahiran teknologi. Transformasi ketujuh PPPM menekankan penggunaan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran. Guru perlu memanfaatkan pengetahuan kandungan, pedagogi dan teknologi bagi mencetuskan kreativiti murid dalam pembelajaran secara bersemuka dan maya. Mereka juga harus merancang, menilai pembelajaran autentik serta menggunakan alat moden untuk mengoptimalkan pembelajaran. Guru perlu menunjukkan profesionalisme dalam dunia digital, memahami isu global dan mengamalkan etika dalam budaya digital. Dan yang terakhir, menjadi suri teladan. Guru berperanan sebagai contoh teladan dalam menghayati nilai dan perpaduan, selaras dengan transformasi ketiga PPPM. Nilai rohani dan sahsiah perlu diterapkan dalam pembangunan murid untuk menghadapi cabaran masa depan.
Sekolah menjadi tempat penting untuk memupuk perpaduan dan guru bertanggungjawab membentuk identiti nasional murid melalui pembelajaran kokurikulum dan pembangunan sasiah. Mungkin setakat itu saja perkongsian saya pada video kali ini. Sekian, terima kasih.